macam dah sampai. Banyak dah tu dia makan tu. Aku pun banyak dah dia order tu dengan talam-talam tu. Netizen. Pilih-pilih. Aku tukar pegang je. Idaman. Dah ambil gambar semua ke? Tak semua je. Apa tadi? Macam mana? Sedap. Makan tepung dah tapi sedap. Tepung je pun sedap. Belum lagi. Arisa macam mana? Sedap. Baru yang di betul-betul ada tepung. Kan? Dah macam di KL. Azmi tengah call siapa tu? Echa dengan Yaya. Yang tak dapat hadiah hari ni. Kan dia kelak kentan tu. Ya. Oh lah. Terus tu dia dapat join tu. Macam mana kan cuti Jumaat Sabtu bukan Sabtu Ahad macam KL. Dia Lagi? Tidak. Cik Zu. Cik Zu. Yalah masih cik kau ni nak mau puan. Belum lagi. Kau diam dalam diam rupanya puan sudah. Loh. lambat Nazira. Sudah. Lama tak jumpa. Yang makanan sihat bila dia kata dia kata pantang dia makan ni dia makan ni kan sebab dia kata Orang nak makan je. sebab aku tak makan tak ada selera. 3 ekor. Rombong kasih kot. Tahu lah. Itu lombok pasir segitu. Kau suka? Ikut. Benda asing. Semua tengah bro. Budak-budak IT lain. Dia bagi makan nasi lah. Bagi bubuk. Tapi aku suruh mak aku masak. Oh, sehari-hari mak kau hantar lah. Ni mak kau boleh drive. Adik. Macam mak aku datang pagi dia dah siap bawa makanan. Apa dia lagi? Tahun lepas dah buat ni. Yang kau ambil gambar upload kat IG tu kau ni lah. Macam pakai kamera pun. Macam pakai kamera pun ada. Gambar ambil. Azmi kan? Ya Allah. Pernah. Dia punya. Kita rasa kembali jadi foto kan ni. Lepas lagi buka kan. Aku masa aku kerja. Kira aku struggle cari duit masa tu kan. Aku tengok duit kan. Duit kan. Aku masa tu pun lain. Aku beli juga pun. Lepas aku letak atas kereta dalam dashboard. Atas dashboard kereta beli tu kan. Aku lupa tutup kitab tau. Aku rasa nak pusing kereta. Dia jatuh. Dia jatuh. Dia jatuh. Tak terus bawa ke kitab kan. Kan dia jatuh. Besar lah bukan tinggal tu. Besar. Osh. Baru beli pun tu. Setelah aku tak ada. Tak kenal. Kereta. Aku nak ni kan. Aku jatuh. Aku nak sambut. Sambut so. Kan dia lah. So kau kena tangan. Kena tangan. Terus keluar. Nak kejap je. Itu gaji aku yang aku kumpul tu. Duit tu. Aku beli kumpul tu. Macam tak ada. Cuma aku marah. Kau aku lah. Apa ni hamba duit. Betul lepas sekejap mereka aku fikir betul. Berapa ni? 1. Dia balas balik kan dia tadi. Ui, dia potret group. Mahal lah. 26. Potret group ya? Tengoklah set dragon apa dia pakai. Set dragon paling latest. Betul dia punya kamera pun okey. Memang nak yang ni kan mas? Memang dah kerja lama. Nanti lagi kedai kan orang tu kan. Jadi bagi dia dah. Tu kan dah ikut. Ini pun 17. Jual yang tu ambil. Out sikit. Lepas tu tak payah pakai phone.
Pakai kot. Macam mana aku nak tembak ni? Next. Next. Ha. Tak ada idham. Share lah pula test. Aduh. Sesi bergambar dan stand. Di sana. Jawab dulu soalan kami. Satu. Tahun bila tahun? Tarik dorang, jangan balik dulu, jangan balik dulu. Jawab dulu soalan kami. Dia fine, dia tak raya. Apalah semua baik-baik. Jawab. Oh ini. Oh biasa je. Besar lah sama. Tapi kita faham Alhamdulillah tak ada di sini. Dia selalu nak makan. Lalu pernah lagi tapi tak tahu pula. Ada tempat rekreasi sini. Buddhist temple. Aku pagar je lah. Dekat sana. Dalam ni. Lah. Nak buat apa dekat temple ni? Waktu asar guys, pergi sini. Kalau bagi makan. Kepala apa tu? Dinosaur. Dinosaur. Jirafah. Banyak lah. Apa dia? Oh, ikan. Comel. Pandai fresh water Kepala apa tu? Kepala ikan. Dinosaur. Dinosaur. Jirafah. Banyak lah. Oh ni. Rasanya. Wah. Oh, itu yang kecil ni kan. Tu kepala yang kecil. Kecil. Hmm. Tak nampak patin tak nampak. Ada patin juga dalam ni. Ada besar tapi tak ada dah tak nampak. Ikan besar ni. Ikan besar. Itu kira-kira. Dia tengah memikir fresh water. Mana ada. Sambil dia buat di situ kan. Aku tengah memerhati ni diagnose. Ni spesies apa spesies? Ni buaya apa ni Syara? Darat ke laut ke? Daud. Daud. Datang sini lah. Mencari siapa? Hayat. Hayat. Jelek-jelek dia ha. Ikan. Oh, kau ni makan ikan kan? Seronok berenang-renang. Kedekut sikit, kita bagi sikit je. Satu. Dua. Ya. Oh, busuk. Busuk je. Besar lah ikan dia. Oh. Ni labi-labi. Mana labi-labi? Oh.
Mana labi-labi? Yang tu hayat. Yang tu siapa? Ikan tu siapa? Nak bagi nama. Oh, keli. Besar juga keli dia. Ini lagi santai kawan. Di sisi batu-batu tu. Azira tengah bertapa. Itu siapa? Itu nak boleh kita tu Azmir lah. Ini tengah seksi. Aku yang tu Azira comel sikit. Comel ni. Ni macam cincang ni. Tak masa ni. Kau tahu apa perbezaan aku dengan dia? Apa? Dia ni. Kepala. Dia aku dah buka. Yang ni tengah seksi ni. Aku yang tu lagi comel sikit. Si comel ni. Ni macam cincang ni. Dengan spek matanya. Pakai atas kepala. Aduh. Tapi dia rendah sebenarnya, mu tinggi. Siapa ayat tu? Aku tak kata, awet dia yang kata. Wah. Cantik tempatnya. Kan, senang. Cepat dia terurus. Ada orang dia uruskan. Tak ramai pun. Ni tengah bersedih. Kalau kita mau beri suap macam ni. Dan rasa juga sejuk dia tu. Dia tengah kekenyangan. Sambil tersenyum. Wah. Tak aku judge. Semua patung ada sini. Jangan judge. Kan lain pula dia. Dia ada Maksud dia sini. Dia kan dewa dia. mungkin ada penyataan dewa ke apa kan. Lalu kamu dah dengar aku malu. Tengok tu dia naik atas batu macam ni. Sungai ni. Besarnya yang tu. Besarnya. Sungai ni berenang-renang. Itu duduk tersadar tu tu. Benda ni menggigit rupanya. Yang tu tengah lagi santai. Ni pun. Tapi ada yang besar satu sini, besar berapa? Hidung panjang ni. Tapi tak panjang sangat. Tiba sampai sini. Arisa pun first time kan pergi sini? Ha? Arisa pun first time kan? First time. Azmir pun kan? Ni hidung panjang labi-labi. Besar. Oh. Aku rasa badan dia lagi lebar dari aku. Dia lagi berat daripada aku. Sebab dia ada cengkerang. Aku mana ada cengkerang. Besarnya kamu. Berapa? Ha? Dia. Banyak ikan. Alah. Makanannya dah habis. Comel.
Ini macam Hasik pencerita je. Tengah mendengar cerita Hasik je. Ini ada kuah. Mesti kata lepia kan? Mana? Bukan. Bukan lah. Tapi macam badan dia lebih... Badan dia macam talapia juga, tapi tak tahulah aku. Talapia dia banyak spesies, banyak jenis. Hanya lebih arif lah. Allah. Zarif. Ni, Zarif. doktor bini punya ni. Ada. Ni plantain. Kita di street art. Suci. Oh, dia buat siaran TV ke ni? Tapi no signal. Oh, ada cabin punya gerai. Siapa yang tumpahkan ni? Bukan tumpah ni, memang dilukis lah. Saya tanya Azmir. Seni. Yang ni memang seni ke ataupun tertumpah? Ada Helang, ada Syera, ada Risa, dan ada Azmir. Oh, ada radio. Radio lama. Ni macam mana nak naik ni? Itulah tu. Bukan melawak orang sakit dah ni. Dah lah orang sakit yang bawa orang sihat. Jalan-jalan pula ni. Ada radio. Melintas. Oh, tu ada jantas. Mana selamat guna melintas ke jantas? Ada jantas. Dia macam biasa. Tapi kita harapkan Azmir. Ni baru pada Ada siapa? Orang mau masuk. mau masuk kiri. Situ pula dia masuk. Mana benda? Masuk tu. Oh, ni dia bawa partingan dia. Masuk tu teriak reverse pula. Masuk. Rasa speed di sana. Motor. Banyak weh. Apa dia? Tapi dia ada traffic light. Nanti kalau ada orang tekan. Oh. Depan sana ada traffic light. Tapi kalau tak ada orang tekan, dia tak berhenti lah. Susah sikit lah. Ini memang susah nak dekat. Itu masa sibuk. Ni macam dia bergerak je ni. Mari nak pergi sana. Naik jantas lah. Tu. Sudah sini tapi. Wah. Ya Allah, tengok tu member tu. Selagi dia tak dapat perkataan tu, Kuantan tu, bukan Kuantan bagi dia. Excited member jumpa perkataan Kuantan tu. Aduh. Kita bagilah peluang Syera jumpa Kuantan dia. Walaupun hari ni walaupun daripada semalam lagi dia pusing kat Kuantan, dia nak ni juga.
Tak perlu kita tahu dah, orang tahu dah. Jangan post nanti kat IG boleh tahu pula. Wow, sungai pun berangin. Air dia ada bau. Dia tengoklah kapur yang terapung banyak sangat tu. Ada buaya juga sini. Ada kapal. Kapal apakah itu? Kargo ke? Apa dia? Tugasku. Tugas aku bukan mengutip sampah di lautan. Di lautan. Di sungai. Ada. Menara Kuantan. Apa dia? Oh, hotel belah sana. Hotel berviewkan apa sungai lah. Ada burung tu apa? Oh. Kelang Zira risau aku dah Zira. Belakang sikit Zira. Aku dah pegang ketat-ketat dah. InsyaAllah. Negeri mana tu yang selalu banjir yang ada? Okay, kami mau balik sudah. Balik KL. Dah nak berpisah dah dengan Azmin. Oh, masuk begitu. Hai Azmin. Bye-bye, sama-sama. Bye Azmin. Tadi. Ya. Sebenarnya aku memang jenis yang cepat menangis. Itulah silap tak bagi awal-awal. Sebab dia tengok bercerita pasal family dia kan. Aku masih dah sedih dah masa tu. Tapi dah pukul 8 dah kalau tak cerita. Dia tak bagi nanti kan bila pula nak bagi kan. Ni Kuantan Kuala Lumpur. Jadi salah lagi. Aku tak boleh sini juga. Sampai TPS. Dah nak berpisah sudah. Dah kalik dah tu. Okay. Bye. Assalamualaikum orang kampung. Orang kampung beraya sangat dah.